Oktober ni musim kenduri. Sana sini jemputan, kenduri kahwin tak berhenti. Seronok memang seronok. Tapi kalau tak kawal duit, habis semua pada makanan, hadiah dan hantaran. Jangan lupa follow dan save unit ni untuk rujukan akan datang. Saya selalu pesan, kenduri ni datang tiap-tiap tahun. Musimnya tak pernah gagal. Kalau setiap musim kenduri, duit kita habis licin, maknanya kita tak ada plan. Bayangkan kalau setiap kali dapat gaji, kita asingkan sikit sahaja ke dalam emas. Contoh, RM200 sebulan. Setahun dah jadi lebih kurang RM2,400. Bila tiba musim kenduri, tahun depan, kita tak pening kepala lagi. Sebab kita ada backup dalam bentuk emas. Dan yang menariknya, emas ni bukan sahaja simpan duit kita, tapi nilainya pun naik ikut masa ke semasa. Kalau simpan tunai, belum tentu cukup. Tapi kalau simpan emas, insya-Allah lebih terjaga. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq, musim kahwin ni seronok bila kita ada persediaan. Jangan biarkan kenduri jadi alasan simpanan kita bocor. Asingkan sikit untuk emas. Biar kita sambut kenduri dengan hati yang tenang. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai. Jumpa anda di next video.